Boleh tak kanak-kanak semayang, bawa semayang ke dalam masjid dan surat? Boleh. Bawa lah budak-budak. Yang dilarang ialah kanak-kanak yang memang kacau orang semayang. Itu dilarang bawa. Kalau kanak-kanak mari bermain, bawa lah. Kerana ulama' tak ada kata jangan bawa kanak-kanak yang datang bermain, tak ada. Dia kata yang dilarang bawa ialah kanak-kanak yang mengganggu orang solat. Kalau main, biasa dah. Semua main. Mu tengok Tok Imam hok besar-besar ni tu. Seluruh Malaysia. Dulu masa kecil, main dulu ke semayang? Main lah ke masa kecil? Tok Imam ni imam besar dah. Pakai piah merah dah. Jubah hitam seleret. Masa umur 4 tahun dia jadi imam dah. Dah main, duduklah kolah. Itu kita mayang di setiu. Tengah mayang bunyi terbong. Rupanya belum berenang dalam kolah. Dia lama dah nak kolah tu. Dua beradik berenang. Tunggu kuliah kita orang ramah, mak dia pun wigi sejik bagi berenang dalam kolah. Itulah budak-budak. Memang dia hidup dia 3 benda saja. Makan, suka, main. Makan, suka, main. Makan, suka, main. Tambah nombor 1 lagi, baloh. Kejap je. Betul tak? Jadi biar budak-budak mari main. Cuma kita tengok kalau dia bermain, kita tegur. Dia tengok dia duduk main kat kolah, kita sapa, dek, masuk dalam, jangan main air, kat gigi basah baju. Dia ikut, dia tengok lah. Nanti datang. Nampak? Nanti. Nampak? Tapi dah ikut, tapi korang ada tegorang, betul tak? Kali tengah panjat tiang. Jangan panjat dek, turun. Pergi masuk dalam, dengar orang ngajar. Dia tengok Sekejap turun. Mbak lagi nak turun. Baik aku relax sini dulu. Tapi benda tu loading. Nasihatkan masuk dalam hati dia. Nawalik seminggu loading. Ada setahun, ada 6 bulan. Kadang dia main selipar orang, kadang duduk atas motor orang, kadang main helmet orang. Itulah budak-budak. Zaman Nabi lagi berat. Nabi sujud, dia duduk atas belakang. Iwak kuda. Rukut. Duduk atas belakang Nabi. Siapa Nabi sujud lama? Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kenapa sujud lama sangat? Nabi kata masa sujud terakhir tadi ada kanak-kanak naik di atas belakangku bermain-main. Kalau aku angkat kepala macam biasa, dia tidak puas lagi bermain. Tengok Islam, comel. Kalau aku angkat Allahu Akbar, dia tak nak main, tak nak puas. Jadi dia duduk main. Dia tak main, budak-budak dia tak main lama. Tengok kita wilori tau. Ada siapa seminggu main? Dah apa? Dah 2 minit adudu pula. Lepas adudu tak ada tamu dah, nak JKK main pula. Lagi nak cicok main pula. Budak-budak. Itu terus turun tanah. Basikal dah 2 kali pusing ada.